Cara buat buah sawit lancip. Potong sikit-sikit gitu lah. Ni buah elok sebab dia warna oren. Macam ni yang paling syok ni. Dia mau warna oren. Memang minat jenis ni. Ni. Dia kena warna oren. Dia tak mau kuning. Kuning tak apa nak. Tak mau. Tak apa nak lemak pun. Dia nak sebab dia ni dia punya minyak dia banyak. Minyak padu lah. Oh, ambil kot luang tu lah. Luang ni. Belah atas dengan bawah asing lah. Betul. Tak ada apa dah. Oh, dia. Sak ni. Tu dia menangkap mamai. Tu. Panah peti tu. Hei, jahatnya. Tak apa elok buah ni. Buah tak apa elok. Tak apa elok. Tak apa elok. Dia ni elok. Oh, hak ni kemas eh. Dia oren lain macam lah tu. Oh, berminyak tengah tu. Piau meh. Ikan tengok pun tak boleh tahan tu. Dia bau dah rejuh mai tu. Okey, begitulah proses seterusnya. Kelas buah yang warna oreng Oreng. Yang oreng bukan yang kuning biasa tu. Yang oreng ni dia punya minyak banyak. Tengok tangan pun berminyak masa potong dia. Tikamkan jarum. Oi, buat jarum. Tidak bocor. Dia, ni jarum bukan. Jarum. Siap beli lagi. Beli kat mana? Kedai jet. Kedai jet. Kedai jet. Pakai jarum lagi. Siap beli jarum. Lama ni aku dah buat sawit rencik ni. Aku pakai tujuh dengan mata kaya lah. Ni kemah lah. Boleh tujuh tapi ni kemah. Tu kadang-kadang baling dia relap selerak habis. Lepas tu, ni jaruman. Ni jarum. Ambil yang ni. Yang ni masuk sini. Yang ni buah atas ni. Masuk bengkok dia. Bengkok dia. Tarik ni tu. Tahan. Tahan. Ambil. Buh. Oh, cucuk bagi dia kulit meralik duduk belah atas. Masuk. Jadi kemas lah masuk. Jadi tak pecah lah. Sebab kita pakai mata besar. Mata besar. Dia risiko untuk pecah tu tinggi. Jadi kita pun macam ni. Susun. Ikut 10 kah, 12 kah, 14 kah. Ringkir-ringkir buat sate. Pak kena pecah kok. Kadang-kadang pecah kok. Dia kena bulat macam ni. Macam ni okey lah. Oh, dia kalau boleh dia nak bulat macam ni lah. Bulat mau cantik lah. Dia tak mau jadi runcing panjang. Benda ni lambat buat benda ni. Banyak. Satu buah harok cepat. Buah dia tak jadi besar bersabut macam ni. Tu dia tu stok buah. Tu cikgu dia ni pimbik mana tahu. Cari tu. Ni lah mana dapat. Tadi aku 4:30 pagi dia cari. Tahu dia 4:30 pagi pergi cari dah. Buah lah tu. Ni pokok mana beli? Buah titi. Tidak berebut dengan kera dengan lembu Ambil lu. Kamu bubuk orang, kera dengan lembu. Tu pakai kira pendek lagi ni. Kau dah ada buat panjang ke? Yang ni anak nampak nak kacau lah. Tak kacau tak apa. Tahu lagi dia serabut. Dia pun nak makan kok. Malah nak nampak ni. Kacau. Okey. Tunggu dah. Lepas tu kita potong sikit lagi. Potong nak tambah lagi. Nak tambah depan tak boleh. Buah tak elok. Ni buah ni. Panjang sikit. Oh, depannya panjang sikit. Sikit. Nak tutup kain tutup kain. Okey, dah cukup. Okey. Tu. Ini tu masuk. 1 2. Ni besar sangat. Tak boleh. 3. Itu keleceh. 3. Pakai KJ tu. Okey.
Okey, tu yang lah kali. Masuk sini. Ni, sini. Tutup sini. Tutup ha. Biar dia terbuka macam tu. Oh, bagi kain nampak terkeluar tu. Okey, keluar. Betul. Tarik susun gelek elok. Tarik. Pecah dah apa? Tu sawit tu. Yang tu yang sawit masalah sawit. Salah tu lah. Tambah-tambah pula kalau kain besar. Nak bagi lepas kepala dia masuk tu. Tu pecah. Pecah lagi. Pecah lagi. Dah janji hak bawah kereta. Atas boleh tambah ringkir, tambah lagi lagi kan. Tambah ni. Okey ngam. Okey. Ni tengah panjang ni ya. Ni macam ni apa Boleh lah. Kat sikit. Apa ni tak fokus. Ini fokus kat muka. Okey. Boleh tak ni. Kalau kata anak-anak lampau tak kacau 3 jam tahan. Ni Okey.